Part 3. Atas karat. Kenapa atas karat, kiri kanan bawah tak karat? Kenapa kan? Sebab, okey, dia macam gini. Fikir logik ya kata. Bila hujan, air daripada atas dia akan masuk dekat dalam ni. Betul ke betul? Bila air daripada tepi ni, engkau tengok keadaan cermin macam mana? Cermin macam gini. Bila hujan, air akan laju turun. Pop! Dia masuk dekat dalam ni. Mari sini, tunjuk sini. Dia akan masuk kat sini, dia akan turun dekat kiri kanan fender. Semua kereta dia ada laluan air dia. Mari aku tunjuk korang. Ini nama dia laluan air dia guys. Ini tak boleh sumbat. Nampak longkang ni. Bila hujan, ini cermin cermin dah letak air akan terus masuk kat dalam ni. Dia akan turun dekat kiri kanan fender. So kalau kat dalam ni, bila tukar cermin kita kena pastikan tak ada sampah kat dalam ni yang blocking. So faham? Kemudian korang tengok tepi ni, belah kanan. Mari. Nampak yang tepi ni ada lubang? Ada longkang. Ini lah laluan air dia. Tapi laluan air dia terlalu kecil guys. Dia sepatutnya gam dia lagi sikit, laluan air dia besar. So bila hujan, air lalu je turun. Sebab apa dia tak jadi karat? Air yang singgah kat sini, dia ada longkang. Kalau gam dia macam ular, dia blok, macam mana pun akan jadi karat. Faham ke faham? Sama juga dengan bawah. Kenapa tak jadi karat? Sebab air tak akan singgah kat sini. Dia akan turun guys. Kalau bawah ada karat pun disebabkan buang gam, kikis. Faham ke faham ni? Belajar satu guys. Ni problem dia kereta ni asal dia nak tukar getah. Pernah cat getah tak cantik. So kena buka pasang. Nak tukar getah dia tak boleh tukar begitu, kena buka pasang. Bila buka pasang aku dah fahamkan korang, harap korang belajarlah sesuatu So kejap lagi dah siap, kita tunjuk. Nampak result kerja aku akan belanja korang. Komen kat bawah kalau nak tahu result kerja bila dah siap kereta ni. Pagi.